Okey. Mana tadi? Okey, so tadi kita dah belajar pembelahan nukleus, kemudian pelakuran nukleus. Kat mana berlaku pelakuran nukleus? Berlaku di Matahari. matahari sebab matahari suhu dia 4,000 juta darjah Celsius. So dia boleh buat pelakuran. Tapi masalahnya sekarang ni kita dah ada negara yang boleh buat suhu yang 4,000 juta darjah Celsius sebab dia nak buat apa? Dia nak buat bom hidrogen. So kalau dia buat bom hidrogen, kalau negara yang kena bom hidrogen tu dia akan kena macam matahari tu. Okey, dah bom hidrogen. Okey. Tapi janganlah berlaku perang kan yang ada bom hidrogen. Yang bom nuklear yang guna pembelahan nukleus tu dia orang dah haramkan jangan guna. Ah, tapi sekarang tengok dah ada bom hidrogen dah. Okey. Kamu rasa kenapa negara ni buat bom-bom ni? Kenapa dia buat bom-bom ni? Supaya apa? Kenapa dia buat bom? Sebab dia nak, itu cara dia orang untuk apa? Menunjukkan dia orang punya apa? Menunjukkan dia orang punya negara dia orang tu power. Supaya negara lain takut lah. Kan? Macam itulah Sama lah macam sekarang kan. Tengah perang. Apa US dengan apa? US dengan negara Iran kan? Iran ke? Iran. Ha? Kan dia getak nak sebab dia orang ada bom nuklear. So benda-benda macam itulah kita boleh getak negara lain. Ugut. Kalau nak perang nanti hantar bom nuklear. Macam tu. Okey. So tengok yang ni pula. Okey, kita nak buat kira-kira pula. Okey, formula nak kira tenaga nuklear. Formula nak kira tenaga nuklear adalah E sama dengan mc square. Tu. So E tu apa? Itu adalah energi lah tenaga nuklear. Unit dia adalah joule. J besar. Kemudian M adalah dia kalau bahasa Inggeris mass defect ataupun cacat jisim nama dia. Ataupun istilah lain boleh sebut kehilangan jisim. Ada setengah soalan dia buat perkataan cacat jisim ataupun kehilangan jisim. Okey, unit dia mesti dalam unit standard international lah, kg. Okey, C tu apa benda pula? C tu adalah laju cahaya. Okey, iaitu di 3 darab 10 kuasa 8 meter saat negatif 1. Okey, dah. Salin dah. Dah. Okey, dah. Okey. So, kita buat dulu contoh. Cikgu tak nak yang contoh 8 ni. Cikgu nak buat contoh lain Contoh 9. Ni. Proses pembelahan nukleus uranium. Okey, ada satu uranium. Kita bedil dengan satu neutron. Terhasillah dua nukleus yang baru. Dan 3 neutron yang lain. Dan terhasillah tenaga nuklear. So, tenaga nuklear ni kita boleh kira pakai formula apa tadi kelas? Ini sama dengan E MC sama dengan square. MC kuasa Ya, E sama dengan MC square. Okey, kita nak kira kehilangan jisim. Okey. So, kamu ni persamaan je kan? Okey. Yang ini kan, yang ni sebelum tindak balas. Yang ni selepas tindak balas. Okey, ni sebelum, ni selepas. Okey, tengok sebelum. Okey, kita ada uranium. So, jisim uranium berapa? Ni.
Dia bagi 235.04. Okey, UJA. UJA tu apa benda? Unit, unit jisim atom. So, apa benda unit jisim atom tu? Okey, bayangkanlah ni nukleus uranium. Kemudian kita buat pembahagian banyak-banyak-banyak macam ni ha. Alah, tak apa nampak Sekejap Okey, bayangkan ni nukleus uranium. Lepas tu cikgu buat macam ni. Cikgu buat macam ni. Ni nukleus tau. Ni nukleus. Okey. So, unit jisim atom tu yang mana? Yang ni ha. Ni satu unit jisim atom. Lepas tu yang ni dah dua. Kira ada berapa unit jisim atom? Ada banyak kan? 3, ni 4, ni 5. Faham tak? Ni 6, ni 7, ni 8, 9, 10. So dia kata uranium ada berapa banyak? 404. Dia ada 235.04 unit jisim atom. So bayangkan ada 235. Kira lah ada banyak 235 unit jisim atom dalam uranium. Itulah dia unit jisim atom. Yang unit ni kita panggil unit lah ni. Ni unit. Okey, unit. Ni unit lah ni unit kecil. Unit kecil. Okey, jadi uranium ada 235.04 unit jisim atom. Okey, kemudian tambah dengan neutron pula. Neutron ada berapa unit jisim atom? Sama neutron pun ni neutron, kemudian dia buatlah pembahagian unit-unit. So ada banyak unit. Dia ada sikit je unit dia. Unit dia berapa? 1.01. Satu je. So dia ada satu je lah. Okey lah, kalau satu je sikit je lah kan. So 1.01 unit jisim atom. Okey, so ni sebelum. Okey, yang selepas pula barium. Barium ada berapa unit jisim atom? Ada berapa unit? 140.91. 1.91. So ni nukleus barium. Bayangkan dia ada banyak 140.91 unit. Ada banyak kan. Okey. So 140.91 unit jisim atom. Okey, kemudian tambah pula dengan krypton. Krypton ada berapa? 91.91. 91.91 tambah unit jisim atom. 1.91. Allah. Okey, krypton ada 91.91 unit jisim atom. Okey, kemudian tambah dengan neutron. Neutron ada berapa neutron? Tadilah 1.01 unit jisim atom, tapi neutron ada berapa? Dia ada 3. So kena darab dengan 3. Macam ni. Faham? Faham. Faham. Okey, sekarang kita kira berapa jumlah unit jisim atom yang sebelum ni. Sebelum tu kita ada uranium dengan neutron. Okey, cuba tambah. 235.04 tambah dengan 1.01. Berapa? Dapatlah 236.05. 236.05. 236.05 unit jisim atom. Okey, kemudian yang selepas tu 140.91 tambah dengan 91.91 tambah dengan 3 dapat apa tu? 1.01. So dapat berapa ni? 235.85 unit jisim atom. Ni faham tak? Faham. Faham. Okey, cuba tengok sebelum. Sebelum 236.05 jumlah dia. Kemudian selepas jumlah dia 235.85. So nampak sangat dia punya jisim dia berkurang kan. Bila jisim dia berkurang berlakulah kehilangan jisim. Okey. So berapakah kehilangan jisim itu? Nak buat apa? Tambah ke tolak? Tolak. Tolak. So kamu tolak. Okey. 236.05 tolak dengan 235.85. Dapat berapa? 236.05 tolak 235.85. So dapatlah 0.23 unit jisim atom.
Okey. Tapi soalan nak dalam bentuk unit kg. Macam nak cari dalam unit kg. Kat sini dia bagi. Dia kata apa kat sini? Satu unit jisim atom bersamaan dengan 1.66 darab 10 negatif 20, 1.66 darab 10 negatif 27 kg. Carilah kalau 0.23 unit jisim atom berapa kg? Kira nak buat apa? Kita nak buat operasi apa ni? Darab. Ya, darab kamu nak cari 0.23 unit jisim atom berapa kg. So darab. Jadi 1.66 darab 10 negatif 27. Darablah dengan 0.23. Dapat berapa? Dapat berapa? 2.818. Okey. So dapatlah 3.818 darab 10 negatif 28. Unit dia adalah tenaga. Unit pula tenaga. Apa ni? Ni unit dia apa ni? kg. kg kg. 3.818 darab 10 negatif 28 kg. Okey. So dapatlah unit kg. Okey, dah dapat kehilangan jisim ataupun kita panggil dia apa? Cacat jisim. Bolehlah kira tenaga yang dibebaskan. Tenaga apa yang dibebaskan ni? Tenaga nuklear. So apa formula nak kira tenaga nuklear? Sama dengan mc square. Ya Sama. betul. Kira E sama dengan mc square. So M kehilangan jisim dah dapat dah. Berapa kg tadi? 3.818 darab 10 negatif 28 kg. Darab dengan laju cahaya. Berapa tadi laju cahaya dia bagi ni? Ni laju cahaya. 3 darab 10 kuasa 8 kan? Meter saat negatif 1. Tapi pastikan kuasa apa? Kuasa 2. Dapat berapa? Kira. Berapa dapat? 3.4362 darab 10 negatif 11. Ya, 3.4362 darab 10 negatif 11. Okey, ni tenaga nuklear. Apa-apa tenaga unit dia adalah? Joule. Ya, unit dia adalah joule. Okey, boleh. 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 Unit dia adalah joule. So, itulah formula nak kira tenaga nuklear. Okey. Okey, next. Apa lagi Sekejap. Ni apa ni? Oh, persamaan. Tak. Persamaan dia bagi. Dia tak suruh kamu buat pun. Kamu kira je tenaga nuklear. Faham? Faham. Baik. Okey. Okey, next. Apa lagi Kejap. Kenapa cikgu rasa cikgu punya ni macam lain Apa jawapan skema cikgu ni macam lain? 2, 3, 5, 4. 5. Ni 3/5. So, tolak. Lah, cikgu salah kat mana? Cikgu, tak cikgu salah kat mana-mana? Cikgu rasa macam, sekejap 236.05 tolak dengan 235.85. Oh, tu. 0.2. Aduh, boleh pula salah kat situ. Kenapa mana datang 0.23 ni? Betulkan balik 0.2. Aduh, 0.2. 0.2 unit jisim atom. Tadi kamu tak perasan So, ini dapat 0.2 je lah. Ni 0.2. Betul kan? So,
Jadi 1.66 dan 10 - 27 darab dengan 0.2. Dapatlah 3.32 kan? Ah. 3.32 darab 10 - 28 kg. Ha, betul. Kenapa tadi korang senyap je? Dah kena buat balik. Lepas tu, ni pun kena betulkan jugalah ni. Jadi bukan 3.818 ni. Ini yang berapa ni? 3.32 darab 10 - 28. Betul tak? Betul. Lepas tu, darab. Dapatlah. Sekejap. 3.32. Okey, dapatlah 2.988 darab 10 - 11 unit tenaga nuklear joule. Yang ni kan? Betul tak? Betul. Oh. Nasib baiklah. Tengok cikgu pun careless kan? Bila kamu dah salah yang jisim kg, nanti kamu salah lah pada tenaga nuklear. So sebab tu lah jangan careless sebab cikgu pun tercareless. Ni kan nanti jawab exam bila careless tu yang merugikan markah. Betul tak? Betul. Betul Okey, ni baru satu uranium Tenaga nuklear dia banyak ni. Banyak ni. Taklah banyak sangat kan. Ni baru satu uranium. Sebab itulah kamu kena letak banyak sangat uranium dalam tu supaya tenaga nuklear dia sangat tinggi. Okey. Next. Last soalan kira-kira. Ni pula. Okey, ni. Radium mereput. Ni proses reputan. Okey, reputan pun ada keluar juga tenaga nuklear. Tapi tenaga nuklear dia sangat sedikit. Sampai kamu tak nampak pun mana letupan dia. Tak nampak apa pun. Tapi dia adalah tenaga nuklear. Tapi sangat sedikit lah. Letup pun tak Okey. So kat sini dia kata apa? Radium mereput menjadi radon. Kenapa radium mereput? Sebab radium stabil ke tak stabil? Respon. Tak stabil. Tak stabil So dia akan mereput menjadi nukleus yang stabil. So dia keluarkan ni He42 ni maksudnya sinar apa? Alpha. Alpha. Sinar alfa. Okey. Okey, dan dia keluarkan juga tenaga nuklear. Okey, kalau soalan tanya, apakah zarah sinar alfa? Sinar alfa zarah dia apa? Respon. Helium. Okey, kalau kamu jawab zarah alfa ni helium, tak ada markah. Dia nak kena jawab apa? Dia nak kena jawab ni, nukleus helium. Baru betul. Ni take note lah dalam SPM, dia setengah tu dia macam strict sangat kan. Kalau helium dia tak nak. Dia nak tengok nukleus helium. Baru dapat markah. Okey, tapi kalau soalan tanya apakah zarah beta? Zarah beta apa jawapannya? Dah belajar semalam, zarah beta. Okey. Kalau zarah beta. Nukleus beta bukan. Zarah beta ialah apa? Nak tahu dia keluar sinar beta ke tak? Elektron. Elektron, betul tak? Oh. So zarah beta adalah elektron. Kalau elektron, kamu tulis elektron je lah Tak perlulah tulis nukleus elektron. Elektron tak ada nukleus. Dia elektron je. Okey. Tapi kalau helium, kita tulis nukleus helium. Boleh? Boleh. Okey. Itu alfa dengan beta. Tapi kalau gamma, sinar gamma. Sinar gamma ada zarah tak? Tak ada. Ya, sinar gamma tak ada zarah. Yang ada zarah sinar alfa dengan beta je. Sinar alfa, zarah dia ada nukleus helium. Kena tulis wajib
tulis perkataan nukleus. Tapi kalau elektron, zarah beta ialah elektron. Elektron sajalah. Tak perlulah buat nukleus lah sebab elektron tak ada nukleus. Okey, itu sajalah. Nak tegur sikit. Buatlah keluar kan soalan trial kan. Okey, sekarang kita nak kira pula kehilangan jisim. Samalah macam cikgu ajar tadi tu. Kita ada sebelum dan selepas. Okey, ni sebelum, ni selepas. Okey, so sebelum kita tengok radium. Radium, unit jisim atom dia banyak ni. 226.02.536. Okey, ni sebelum. Okey, yang selepas je. Apa? Radon Radon. Radon banyak apa? Okey. Tajuk ni kan, pengiraan dia kamu kena hati-hati sebab nombor dia apa? Nombor dia banyak Senang nak terkeles. 222.0172. Kemudian helium. Helium berapa helium? Oh, dia lupa nak bagi helium. Okay, sebenarnya helium patutnya dia bagi Dia lupa. Korang salin je lah Okay, kalau helium, jisim, nukleus, helium adalah 4.00.4.00.260 unit jisim atom. Tambah ni 4.00.260 unit jisim atom. Tu helium. Okey. Kira. Okey, ni sebelum. Okey, selepas. Selepas jumlah dia berapa? Cuba kira. Jangan careless. 222.0175 tambah 4.00.260. Dapat berapa? 226.0201. Betul tak? Betul. 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 Okey, so sebelum banyak ni 226.02536 and then selepas dia berkurang banyak ni. So berlakulah kehilangan jisim. So nak cari kehilangan jisim buat apa kelas? Tolak. Tolak. Okey, tolak sekarang. Okey. So 226.02536 tolak dengan 226.0201. Okey. Pun jangan careless juga. Kan careless, semua benda jadi salah. 226.02536 tolak 226.0201. Okey, cikgu dapat 5.26 darab 10 negatif 3 unit jisim atom. Cuba kira, double check. Betul tak cuba kira? Betul. Betul kan? Okey, betul. Okey, ataupun kalau kamu nak buat perpuluhan, dapat berapa ni? 1, 2, 3. Maksudnya 0.00526 unit jisim atom. Pun boleh juga. Yang ni bentuk piawai. Yang ni bukan bentuk piawai. Mana-mana pun boleh. Tapi jawapan nak dalam apa? K, G. Kg. Tukar. Ni dia kata 1 unit jisim atom bersamaan dengan ni. 1.66 darab 10 negatif 27 kg. So kita nak buat operasi apa ni? Darab. Darab. Okey, so darab. 0.00526 darab dengan 1.66 darab 10 negatif 27. Pun sama juga, jangan careless. 0.00526 darab 1.66 negatif 27. Dapatlah 8.73. 16 darab 10 negatif 30 kg. Okey, cuba double check. Betul tak jawapan cikgu? Betul. Betul So inilah kehilangan jisim dia ataupun cacat jisim dia dalam unit kg. So dapatlah A. Okey, kemudian kita bolehlah kira tenaga nuklear. Pakai formula apa? E sama dengan mc square. Ya, E sama dengan mc square. Cuba kira. Okey. Sekejap Ni kenapa cikgu rasa macam sekejap. 9.0526 tolak dengan 26.21
Ai, cikgu ada salah lagi ke sebenarnya? Ha? Ya, aduh. Ha, siapa cakap tak? Aduh, kat mana salah? Aduh, benda dah ni. 226. 226.02. 536. Tolak 226.0201. 5.26. Kat mana tu salah? 226.02. 536. Tolak 226.02. Kat mana? Eh, 26.02.012. Lah. Hmm. Maksudnya kat sini lagi juga dah salah dah. Maksudnya kat situ 222.0175 tambah 4.00260. 26.02. Air. Sekejap. Kecil. Grading. Oh, ni redor ni. Aduh. Ha, tu cikgu kata. Senang careless lah benda ni. Okey, so 222.0175 tambah 4.00260. So 226.020 masuk 12. Aduh. Ha, kan? Betul tak? Betul. So jadi apa ni? Ha, betul kan? So 226.02.536 tolak 226.02.012. So 5.24. Ah, tengok benda macam ni senang nak careless. 5.24 dah 10 negatif 3. Maksudnya 0.0, 0.524. Ah, betul tak? Ah, cikgu sudah double check pun ada yang maksudnya yang double check tu kamu follow je cikgu tadi. Sebab ni, sebab tersalah salin ni Yang ini tersalah salin. Wah. Okey. So, jadi 0.00524. 524. Dapat dengan ni. Dapat berapa ni? 0.00524. Dapat 1.66. Okey. Dapat berapa? Respon. 8 point. 8.6984 darab 10 negatif 30. Ni kg. Okey. Dah, kali ni betul kan? Okey. Tujuk kata tajuk video aktif ni dia senang nak kira. Cuma tu lah nombor dia banyak sangat. Kan? Banyak sangat nombor dia. Berdigit-digit nombor dia. Tu yang kadang dia senang nak careless Okey. So dah dapat dah. Isim dia. Okey. Bolehlah kira tenaga nuklear. Pakai formula E sama dengan mc square. Kira. E sama dengan mc square. So M 8.6984 dapat 10 negatif 30. Lepas tu laju cahaya dia 3 dapat 10 kuasa 8. Dah. Kira berapa? Berapa dapat? 8.984 negatif 30. Ini dapat 38 kuasa 2. So dapatlah. Insyirah pun dah tersalah dah. Bukan. Berapa? 7.8286. 7.8286 dapat 10. 10 berapa? Negatif 13. Ya, negatif 13. Unit dia. Joule.
Unit dia adalah joule. So, dapatlah tenaga nuklear dia banyak ni. Okay, ni peropotan. Sikit je ni Tengok, dapat -13. Sangatlah sedikit tenaga nuklear dia. So, memang kamu tak sedar pun. Ada ke tak ada tenaga nuklear. Sebab sikit sangat. Okay. So, dapatlah kira tenaga nuklear dia untuk proses repotan. Ni kan. Okay, yang ni soalan sini abaikan. Ni benda yang sama je. Okay. Habislah tajuk radioaktif. Habislah. Boleh? Boleh. Boleh. So, dah habis radioaktif. Tinggallah tajuk apa nanti buka sekolah nanti. Buka sekolah nanti yang tinggal tajuk. Ada transformer sikit. Lagi apa? Elektronik. Elektronik tu pun sikit kalau ikutkan. Kuantum. Kuantum pun sikit jugalah. So boleh habis lah before trial. Jadi bolehlah kamu study semua topik untuk trial. Okay, boleh? Boleh. 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 Okay, itu saja dah. Selamat bercuti. Bye. Terima kasih, teacher. Sama-sama. Okay.